Tanya sebab anda telah join khusus Perfume Mastery. First kali saya nak ucapkan terima kasih sebab beri saya peluang untuk share dengan anda lah. So khusus ni saya nak masuk dulu bab introduction. Okay, so saya tak nak buang masa anda. Okay, so kita masuk terus dekat sini. So ni introduction. Introduction. Perfume to the nose is like food to the tongue. Anonymous. Saya tak ingat sebenarnya ni saya ambil quote dari mana. Perfume kepada hidung adalah seperti makanan kepada lidah. So setiap orang perfume ada cita rasa masing-masing. Ada yang suka perfume, ada yang tak suka perfume, ada yang suka bau kuat, ada yang suka bau lembut. Terpulang. Okay, so sama juga macam makanan, setiap orang ada cita rasa masing-masing lah. Okay, so untuk introduction ni, saya nak mula dengan cerita ringkas lah. Okay, so saya start berniaga perfume pada tahun 2022. Ni salah satu gambarnya, saya niaga perfume Dubai lah. Saya ada niaga minyak atar, perfume Dubai dan perfume apa lagi lah. Banyak jenis perfume saya dah try. Perfume pen. Okay. So, saya waktu tu saya tak tahu pun pasal perfume sangat. And ada customer tanya saya, ini EDP ke EDT? Okay, so saya sebagai salesman yang bocah time tu pun kata, abang cari EDP ke EDT? Sebab sebagai seorang salesman, kita biasanya akan jawab soalan dengan soalan lah kan. Itu memang nature sales lah. And time tu pun saya tak tahu nak cakap apa sangat. So, hadap lah kan. So, customer pun kata, EDP lah, tahan lama sikit. Saya pun katalah, ini EDP lah ni. So, memang time tu, apa-apa pasal perfume pun tahu, saya just cakap, ni bau lelaki, bau perempuan, bau unisex. Mana yang sedap bagi akak? Bagi abang, macam tu lah. So, punya tak tahu pasal perfume macam tu pun nak jual perfume. Badut ni saya lah ni. Time tu memang tak tahu apa-apa lah pasal perfume. Memang kosong, tak tahu apa. Lepas tu, so apa yang saya nak cakap sebenarnya, saya pun ada satu masa dulu langsung tak tahu apa-apa tentang perfume enggak. Sama juga dengan sebahagian daripada anda yang tengok video ni, ada yang memang tak tahu pun pasal perfume, biasa tahu sebab ada kawan pakai, mungkin ada ahli keluarga yang pakai kan. Jadi saya pun satu masa dulu pun macam tu gak. And tapi saya tak selama ni macam tu lah. Okay, so selepas bertahun-tahun berniaga perfume, saya cuba macam-macam perfume. Kat sini ada minyak atar. Time ni saya jual minyak atar, saya buat jualan dan saya ada buat kalau orang tu nak sedekahkan dekat masjid, dia boleh beli dan dia hantar dekat masjid. Tapi kebanyakan orang dia akan paskan dekat saya, awak hantar dekat masjid. So inilah konteks gambar ni. Okay, so saya ada masuk circle peminat perfume. Ni dekat FFM, Fragrance Festival Malaysia. So saya ada bergaul dengan ramai lah peminat perfume dekat sana. Lepas tu ada bergaul dengan owner business sana. Okay, dan ada berkawan dengan ramai pembuat dan supplier perfume. Okay, so ni sebenarnya kawan kepada mentor saya lah. Dia nama dia Wandi. Waktu ni terkejut tak jumpa rambut karat dia. Sebab sebelum ni rambut hitam kan, tiba-tiba rambut colour. Dia cakap time tu, kau dah besar Sebab saya kenal dia waktu saya bawah mentor satu bisnes ni. Dan saya memang budak time tu, umur 20 lah. So dalam berapa tahun enggak lah, lebih 5 tahun dah tak jumpa, tiba-tiba dah besar. So dia macam tu lah reaction dia. Okay, so sekarang saya dah berani buat channel sendiri, buat review tentang perfume. Okay, so kalau nak tengok semua video saya, follow je mana-mana social media yang saya tulis kat bawah ni. Okay, so untuk TikTok dengan Instagram, Elias As-Sabik Perfume. Kalau YouTube dengan Facebook, tulis nama penuh As-Sabik Perfume dengan jarak dengan dashnia. InsyaAllah akan jumpa logo yang hitam kat tepi sekali tu. Okay, so pada tahun 2024, saya decide untuk tulis buku dan skrip Perfume Mastery ni untuk bantu lebih ramai orang seperti anda untuk skip 5 tahun. Kenapa saya cakap 5 tahun? Sebab as of recording ni dah tahun 2026. Okay, so tujuan saya buat Perfume Mastery ni untuk bantulah belajar tentang perfume. So at least tak perlu lalu beberapa tahun macam saya sampai 5 tahun. So saya kompreskan semua yang saya tahu tentang perfume dalam kursus ni untuk bantu anda lebih, apa orang kata,
lebih berilmu lah, lebih bijak lah kalau dalam memilih, memakai, simpan perfume semua tu. Okay, so apa janji saya? Simple je, saya akan simpulkan semua yang anda perlu tahu tentang perfume supaya anda boleh pun boleh lah. Patut tukar ni sikit tadi. Okay, jadi orang paling wangi dalam circle anda dengan 5 langkah mudah saja. Okay, tanpa rugi ribuan ringgit, salah pilih beli dan salah cara guna perfume. So saya sepanjang saya jual perfume ni, saya banyak kali saya nampak macam, oh perfume ni murah lah. Fikir boleh bantai untuk diri kita. Sekali kena scam ke. Rupanya perfume tu memang tak tahan lama. Lepas tu bau dia, bila kena peluh bau dia jadi busuk. And ada perfume yang saya tengok, sebiji packaging. Tapi sebab harga dia murah, saya tertarik nak beli. Dan bila beli rupa dia kena tipu. Tengoklah, tak ori rupanya. Bila tanya seller tu cakap ori. Tapi bila dah pakai semua tu, tak ori. So, jadi saya, anda yang tengok ni, anda boleh amalkan semua ilmu yang saya dah, semua anda boleh elak semua kesilapan yang saya dah lalui lah selama 5 tahun. Dan anda boleh pakai untuk diri anda, untuk personality anda semua tu, tanpa rugi duit, as in like macam saya buat, tersilap beli perfume, tak reti jaga, botol pecah, semua bau perfume rosak semua. Okay, dan salah cara guna perfume. Okay, so basically saya akan bantu anda dari A to Z untuk faham selok belok ilmu perfume ni. Okay, sounds good. Okay, so apa benefit dia untuk anda? Okay, anda. So, firstly anda boleh naikkan image diri anda dengan jenis wangian yang tepat dengan lifestyle dan gaya hidup anda dalam suasana tertentu waktu itu. Maksud saya, kalau anda seorang yang kuat bersenam, apa perfume yang sesuai dengan anda. Kalau anda kerja office, apa yang sesuai dengan anda. Kalau anda kalau anda jenis banyak bergerak, naik motor, construction, ataupun jenis nak pakai perfume untuk dengan family. So, at least dapat naikkan image dengan suasana yang kena lah. Tak adalah pakai perfume. Pergi kerja, bau, muka lelaki tapi bau tu bau perempuan. Macam mana tu kan? Dia rasa dia sedap tapi orang lain tengok, tak kena ni. Apa bau ni kan? Dah orang ingat bukan-bukan. Okay. So, yang kedua, anda boleh jadi lebih berkeyakinan, yakni confident, secara tak langsung akan meningkatkan mood bekerja, produktiviti anda, memudahkan anda bergaul dengan orang sekeliling anda. So, one thing, bila kita pakai perfume ni, orang akan, memang orang kata jangan judge orang. Semua orang cakap jangan judge orang. Tapi the moment kalau ada satu orang yang memang pakaian dia selekeh, bau busuk datang kat kita, mesti kita tarik muka. Semua orang macam tu. Dan kita, orang lain pun, kita macam tu, orang lain pun macam tu juga. Jadi, kalau kita pandai pilih bau perfume yang betul, kita boleh jadi lebih confident nak jumpa orang. And first impression matters sangat. Dan orang kata, the last impression is the lasting impression lah. So, apa yang kita tinggal sebelum kita gerak tu, apa impression orang dekat kita, itulah impression yang akan berkekalan. So, tu tujuan pakai perfume. Okay, yang ketiga, anda reti bezakan antara perfume high quality dan low quality, tak makan janji manis seller, tak makan helah seller. Okay, seperti yang saya terkena. Okay, so saya harap anda tak kena benda ni lah. So, yang keempat, anda kekal wangi sepanjang hari tanpa perlu spray perfume berkali-kali dalam sehari dengan teknik pemakaian perfume yang betul. Gambar kat bawah tu yang SpongeBob sedut tu, macam tu lah bau orang. Macam tu lah orang bau. Bila anda lalu, sedap punya bau dia tarik dari dalam. Okay. So, yang kelima, perfume anda dapat pakai lama, kulit anda sihat dan tak mengundang masalah kulit yang akan membuatkan anda insecure, malu dengan kulit anda. Banyak janji saya kan. Okay. So, satu soalan yang anda akan tanya, tapi awak siapa? Saya? Okay. So, siapa saya? Okay. So, nama saya Muhammad Haziq Adam bin Muhammad Fuad. Saya punya jawatan dalam company ni, saya owner Ashabib Perfume.
Okay, so ni gambar saya dengan mentor saya. Ada yang kenal ke? Ni mentor saya, Azri Walter. Saya belajar berniaga dengan dia selama 3 tahun. Dari 2019 sampai 2021. Okay, so umur saya mencapai 30-an. Tak naklah bagi tahu spesifik umur. Okay, status dah berkahwin, membesar dekat Selayang, Selangor, dan menetap di Bangi, Selangor. Okay, dan saya recording ni, saya tengah shooting ni pun dalam rumah saya je sebenarnya. Okay, tak ada studio fancy ke apa pun. Okay, so syarikat apa yang saya buat ni? Nama dia Asabik Perfume. Okay, company Asabik ni kenapa saya pilih nama dia? Nama Asabik ni, Asabik saya ambil daripada surah Al-Waqiah. As-sabiqun as-sabiqun. Maksud dia orang yang mendahului. Betul-betul mendahului. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris dia pioneer lah, peneraju, mendahului semua orang. Okay, so apa company saya buat? Kami tak buat perfume setakat ni. Okay, as of recording ni kami tak buat perfume lagi. Kami jual perfume yang sedia ada dekat pasaran saja. Okay, dalam masa yang sama, educate orang ramai seperti anda tentang perfume supaya boleh jadi peminat perfume yang tegar. Boleh saya dan satu hari nanti beli perfume daripada kami. So, saya direct je beritahu kami ni bisnes dan kami nak ramai orang suka perfume. Dan untuk cara tu, untuk dapatkan outcome yang tu, cara terbaik dia adalah saya bantu anda untuk speed the process, untuk one day ada minat untuk beli barang kami. Tapi kalau tak beli pun tak apa. Okay, just nak bagi value secara percuma je ni. Okay, so apa plan saya untuk anda? Plan saya untuk anda? Okay, so saya akan sharekan 5 langkah mudah yang saya dah simplify, permudahkan supaya anda boleh pakai semua yang saya share hari ini terus. Okay, action plan dia sangat senang lah dalam kursus ni. So apa 5 langkah tu? First kali saya nak ajar tentang pilih jenis perfume. Yang kedua, pilih bau perfume. Yang ketiga, pilih kualiti perfume. Okay, so yang 3 pertama ni nak pilih perfume tu je. Okay, yang keempat baru cara untuk pakai, manfaatkan perfume anda dalam langkah keempat. Dan langkah kelima, jaga perfume dan diri anda. Sebenarnya jaga kulit lah. So ada banyak benda. Topik yang kedua, ketiga dengan kelima agak mendalam. Okay, tapi bab langkah pertama ni mudah je lah. Okay, Alhamdulillah. Setiap satu langkah ni video dia dalam 30 minit sehingga 2 jam. Okay, di hujung kursus ni saya sediakan bonus untuk anda, tapi pastikan anda habis kursus ni dahulu. Okay, ikut turutan dan sabar. Jangan skip mana-mana topik sebab semuanya berkait rapat. Dan kalau anda skip, anda mungkin tak faham apa yang saya cakap dalam bab seterusnya. Sebab saya dah susun cantik dah bab-bab dalam kursus ni. So, setiap satu berkait dengan satu sama lain. So, jangan skip, layan je. Okay? So, saya juga akan share key points tentang setiap bab selama 5 hari dekat WhatsApp. Okay? So, untuk belajar ni, saya minta anda kosongkan cawan, berlapang dada dengan apa yang saya nak kongsikan. Sama ada anda baru nak main perfume, tak pernah main perfume, ataupun anda dah bertahun-tahun main perfume. Tapi bila anda join kursus ni, salah satu adab belajar adalah kalau kita belajar dengan satu cikgu tu dan kita belajar dengan satu cikgu lain, relax, jangan pertikaikan. Just ambil and buat penilaian sendiri. Okay? So, itu cara kalau orang belajar agama lah biasanya. Dia akan belajar dengan satu ulama', lepas tu dia tak datang kat satu ulama', dia bantah. Dia belajar je dan dia akan keluarkan ijtihad dia sendiri. Okay? Dia punya apa yang dia rasa the best, jalan yang terbaik untuk dia. So, relax. Tak rugi apa pun. Tenangkan diri tu. Okay. So, disclaimer. Semua yang saya share dalam ni, semua yang saya dah cuba dan menjadi ataupun saya kumpul dari pengalaman atau tips orang lain. Kalau anda rasa saya salah, anda betul. Saya tak nak bergaduh dengan siapa, saya nak share value je. Saya nak share tentang perfume. So, kalau anda rasa anda betul, tanya. Saya tak kisah pun. Okay. So, shameless pula. Kalau anda baru pertama kali dengar nama saya nak ajak. Bolehlah support sikit. Sikit je support.
just follow social media saya. Okay, ada dekat bawah ni, Aslabik Perfume, dekat Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Macam-macam ada. Threads pun ada, tapi tak aktif sangat sana. Dan Twitter pun sama, tak aktif. Okay, so sebab anda tengok video ni sampai habis, ini satu meme untuk anda. Ini outcome yang anda akan alami nanti. Dalam ni dia kata, you have enough perfume but I don't have this perfume. Ni ramai, kalau anda ada kenal siapa yang minat perfume, dah ada banyak perfume dah, tapi still nampak perfume baru dia nak agak. Ni lah. Ini memang biasa lah. So satu hari nanti anda pun kena macam ni kalau anda banyak main perfume. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom masuk ke langkah pertama. That's why it's the GOAT. The GOAT. So masuk langkah pertama. Jom habis.